salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini, 9 Jun 2026, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan yang berusaha Encik Azrin bin Burhan bersama pegawai daripada bahagian perancangan rel, bahagian penguatkuasa rel serta pejabat wilayah utara telah melaksanakan pemeriksaan cermat bagi memantau kemajuan pelaksanaan projek LRT Laluan Mutiara di Pulau Pinang. Sesi pemeriksaan ini juga turut disertai oleh Yang Bahagia Datuk Seri Farizan bin Darus, Ahli Lembaga Silicon Island Development Sdn Bhd SIDS, Wakil Pemaju Projek pihak MRT Mutiara Sdn Bhd serta pihak kontraktor SRS LRT Sdn Bhd. Antara lokasi tinjauan yang telah dilaksanakan adalah: pertama, tapak depot di Silicon Island; kedua, tapak stesen permatang daman laut; ketiga, tapak stesen Penang International Airport PIA. Manakala pada waktu malam, pihak kami juga meninjau persiaran Tengku Kudin untuk melihat Traffic Management Plan TMP. Antara aktiviti-aktiviti yang sedang dijalankan di tapak adalah pemantauan bagi kerja-kerja yang berikut: kerja-kerja soil investment dan foundation work, kerja pemasangan riba dan temporary formwork bagi pembinaan pier, serta pelaksanaan Plan Pengurusan Trafik iaitu Traffic Management Plan TMP. Antara objektif pemeriksaan adalah memastikan siasatan tanah tepat dan kerja asas stabil demi keselamatan struktur jangka panjang. Selain itu, memastikan pembinaan tiang iaitu pier mematuhi lukisan reka bentuk dan spesifikasi teknikal, memastikan kelancaran trafik dan keselamatan pengguna jalan raya di kawasan pembinaan. Akhir sekali, pemeriksaan ini penting bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar, teratur dan mematuhi standard teknikal serta keselamatan yang telah ditetapkan, selaras dengan sasaran pembangunan sistem pengangkutan awam yang cekap dan mampan di Pulau Pinang. Sekian.